Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad al-fatihi lima ulik wal khatim lima sabak an-nasril haqq bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnia dan izinnya dapat lagi kita bertemu pada malam ini, dan insya-Allah kita akan membaca nasihat yang keempat yang bertajuk ilmu membawa ke syurga, maksiat membawa ke neraka. Tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian, insya-Allah kita akan pergi kepada matan, kepada nasihat yang keempat. Bismillahirrahmanirrahim. An Ali radhiyallahu anhu, man kana fi talabil ilmi kanatil jannatu fi talabih, wa man kana fi talabil ma'siyati kanatin naru fi talabih. Maksudnya daripada Sayyidina Ali, beliau telah berkata, sesiapa yang mencari ilmu, maka syurgalah berada di dalam pencariannya. Manakala sesiapa yang mencari maksiat, maka nerakalah berada di dalam pencariannya. Tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian, sebelum kita pergi kepada perbahasan yang lebih panjang berkenaan tentang nasihat yang keempat ini, marilah sama-sama kita lihat dan kita kenali siapakah dia Ali bin Abi Talib. Di dalam buku ini menyebutkan bahawa beliau ialah Ali bin Abi Talib, Khalifah Ar-Rashidin yang keempat. Beliau merupakan sepupu dan merupakan menantu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Antara jasa yang biasa kita tahu di dalam sejarah ataupun peristiwa kehidupan Sayyidina Ali bin Abi Talib ini adalah beliau telah menggantikan tempat tidur baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika mana peristiwa hijrah ataupun ketika rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam itu dikepung kafir Quraisy sewaktu peristiwa hijrah ke Madinah. Sayyidina Ali bin Abi Talib telah meninggal dunia pada pagi hari Jumaat 17 Ramadan 40 Hijrah. Dan tuan-tuan dan puan, antara yang biasa kita dengar sambungan nama daripada Sayyidina Ali bin Abi Talib ini adalah beliau adalah karamallahu wajhah. Maka kata ulama, sebahagian ulama mengatakan bahawa sebutan karamallahu wajhah yang bermaksud semoga Allah memuliakan wajah Sayyidina Ali ini adalah kerana Sayyidina Ali bin Abi Talib ini beliau tidak pernah sujud kepada berhala ataupun mana-mana patung sepanjang hidupnya, dan beliau merupakan kanak-kanak pertama yang memeluk agama Islam. Jadi itulah yang menjadi asbab kepada panggilan karamallahu wajhah kepada Sayyidina Ali bin Abi Talib, yang mana sepanjang hidup beliau tidak pernah menyembah mana-mana berhala, bahkan beliau merupakan kanak-kanak pertama yang memeluk agama Islam. Tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian, mari kita pergi kepada perbahasan berkenaan tentang tajuk kita, di mana Sayyidina Ali mengatakan sesiapa yang mencari ilmu, maka syurgalah berada di dalam pencariannya. Manakala sesiapa yang mencari maksiat, maka nerakalah berada di dalam pencariannya. Apakah yang dimaksudkan dengan perkataan yang telah disebutkan oleh Sayyidina Ali ini? Di dalam buku ini menyebutkan sesiapa yang sibuk mencari ilmu yang bermanfaat, yang orang yang sudah baligh tidak boleh jahil tentangnya, hakikat sebenarnya orang itu merupakan orang yang mencari syurga dan mencari keredaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi subhanallah tuan-tuan dan puan, ilmu yang bermanfaat yang wajib bagi kita yang sudah berakil baligh ini, sudah berakal ini, maka kalau kita menuntut ataupun mencari ilmu tersebut, maka sebenarnya bukan ilmu itu yang kita cari. Hakikat sebenarnya kita sedang mencari syurga Allah Subhanahu wa taala dan mencari redha daripada Allah Subhanahu wa taala.
Manakala yang dimaksudkan dengan sesiapa yang mencari maksiat, maka nerakalah berada di dalam pencariannya. Yang diertikan dengan perkataan ini adalah sebaliknya. Sesiapa yang ingin melakukan maksiat, hakikat yang sebenarnya dia sedang mencari neraka dan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Memang kita tahu bahawa maksiat ini merupakan perkara yang menyeronokkan bagi orang-orang yang tidak ada iman di dalam dirinya. Maka keseronokan itu sebenarnya bukan seronok yang boleh dinampak. Hakikat sebenarnya adalah sesiapa yang melakukan maksiat sekalipun seronok untuk dirinya, hakikat sebenarnya dia sedang mengejar neraka Allah Subhanahu wa taala dan kemurkaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan dan puan-puan, ada satu hadis daripada Sayyidina Abu Hurairah. Beliau telah berkata, sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Wa man salaka tariqan yaltamisu fihi 'ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Maksudnya, sesiapa yang menempuh jalan, sesiapa yang mencari jalan, sesiapa yang pergi mencari jalan untuk mencari ilmu itu, maka kata Nabi SAW, Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan baginya jalan menuju ke syurga. Jadi dengan hadis yang disebutkan ini, maka menguatkan kata-kata daripada Sayyidina Ali tadi, bahawa sesiapa yang mencari ilmu, hakikat sebenarnya dia sedang mencari redha dan syurga Allah. Maka benarlah kata Sayyidina Ali itu, berdasarkan apa yang disebutkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, seseorang yang menempuh ataupun mencari jalan untuk menuntut ilmu itu, maka sebenarnya Allah Subhanahu wa taala akan menjanjikan kemudahan baginya menuju ke jalan syurga Allah Subhanahu wa taala. Samalah juga Imam Syafi'i juga ada menyebutkan tentang satu ungkapan, man arada ad-dunya fa alaihi bil ilm wa man arada al-akhirata fa alaihi bil ilm. Maksudnya, sesiapa yang inginkan dunia, sesiapa ingin mengejarkan dunia ini, mendapat kebahagiaan di dunia ini, kata Imam Syafi'i, hendaklah dia itu mempunyai ilmu. Samalah juga sekiranya seseorang itu inginkan akhirat, mahu kebahagiaan ketika mana berada di alam akhirat, maka dia juga dituntut untuk mempunyai ilmu. Kerana kehidupan di dunia ini, tuan-tuan perempuan, nak tak nak kita mesti kena ada ilmu. Ilmu hidup di dunia, bahkan kita juga mempunyai ilmu, dituntut untuk menuntut ilmu ketika mana kita bakal menempuh ke alam akhirat nanti. Jadi itu merupakan ungkapan yang perlu kita faham dengan jelas, bahawa kehidupan ini tidak lari daripada kita ini dengan ilmu. Ilmu itu mestilah bermanfaat, ilmu yang memberi kebaikan kepada kita, bukan sekadar untuk kita dapat kebaikan di dunia sahaja, bahkan kita mengharapkan lagi dengan ilmu-ilmu yang kita faham, terutamanya ilmu-ilmu berkenaan tentang ilmu agama ini, kita faham supaya kita ini menjadi orang yang dikasihi dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Seterusnya kita mendapat syurga daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Imam Syafi'i, nak dunia pun mesti kena ada ilmu, nak akhirat juga mesti mempunyai ilmu. Tuan-tuan perempuan yang mati Allah sekalian, antara kelebihan orang yang menuntut ilmu ini, sebenarnya mereka ini duduk ataupun mereka ini melengkapkan diri mereka di dalam majlis-majlis ilmu. Biasa kita dengar berkenaan tentang seseorang yang pergi menuntut ilmu itu ataupun duduk di dalam majlis ilmu itu, sebenarnya dia sedang duduk di dalam taman-taman syurga. Jadi di manakah bukti ataupun kata-kata yang menunjukkan bahawa seseorang yang pergi menuntut ilmu itu sebenarnya dia ini duduk di dalam taman-taman syurga? Maka benarlah kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Nabi, apabila kamu melalui taman-taman syurga, maka singgahlah dengan rasa bahagia. Nampak Nabi SAW menyebutkan bahawa sesiapa sahaja yang nak melalui taman-taman syurga, maka singgahlah dengan rasa bahagia. Syurga kan, syurga adalah tempat yang seronok. Jadi kalau kita pergi ke syurga itu, sudah pasti kita nak bahagia, nak seronok. Maka nak melalui taman-taman syurga itu mesti kena ada rasa seronok.
Lalu para sahabat Nabi SAW pun bertanya kepada Nabi, wahai Rasulullah, apakah itu taman-taman syurga? Sebab sahabat Nabi SAW ini akan bertanya kepada Nabi SAW, apakah itu taman-taman syurga wahai Rasulullah? Sebab Nabi SAW kata apa? Kamu ni kalau nak pergi dekat taman-taman syurga mesti kena rasa seronok. Jadi para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, apakah itu taman-taman syurga yang kamu maksudkan itu? Maka kata Nabi SAW, yang dimaksudkan dengan taman-taman syurga tersebut adalah khalaqah ataupun majlis-majlis zikir, majlis-majlis ilmu, yakni mengingati Allah Subhanahu wa taala. Maka majlis-majlis zikir, halaqah-halaqah inilah yang dimaksudkan oleh Nabi SAW sebagai majlis-majlis ilmu, ataupun kita panggil dia sebagai taman-taman syurga. Jadi itulah yang dimaksudkan oleh Nabi SAW. Jadi samalah juga tuan-tuan dan puan, ketika mana kita berada di zaman yang moden ini, biasa kita tengok dekat media sosial kita, kalau kita tengok ada live ataupun cerita-cerita, ataupun majlis-majlis ilmu yang lalu dekat kita punya media sosial kita, maka kita singgah sekejap dengan penuh rasa bahagia, dengan penuh rasa seronok, kerana kita faham bahawa sesiapa yang singgah ke majlis-majlis zikir mengingati Allah Subhanahu Wa Taala, majlis-majlis selawat mengingati Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka sebenarnya dia sedang melalui ataupun duduk di dalam taman-taman syurga Allah Subhanahu wa taala. Maka itu adalah kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan dan puan dan dimati Allah sekalian, majlis-majlis ilmu ini termasuk tempat yang sangat mulia, sehingga kan disebutkan bahawa para malaikat juga menghadirinya. Bahkan para malaikat ini apa tugasnya bila malaikat ini hadir ke dalam majlis-majlis zikir ataupun majlis-majlis ilmu ini? Disebutkan bahawa malaikat-malaikat ini memohon rahmat, meminta kasih sayang daripada Allah Subhanahu Wa Taala untuk sesiapa sahaja yang berada di dalam majlis tersebut. Nampak betapa mulia dan agungnya bagi mereka-mereka yang hadir ke dalam majlis-majlis ilmu ini, majlis-majlis mengingati Allah, majlis-majlis mengingati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka para malaikat turut sama hadir di dalam majlis itu, bukan datang saja-saja, bahkan para malaikat meminta kepada Allah Subhanahu wa taala supaya menurunkan rahmat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada sekalian orang yang hadir dan duduk di dalam majlis tersebut. Sesuai dengan hadis daripada Sayyidina Abu Hurairah dan Sayyidina Abu Sa'id Al-Khudri, sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak duduk sekelompok orang yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala ataupun orang yang duduk di dalam majlis-majlis ilmu ataupun halaqah-halaqah ilmu, melainkan melainkan para malaikat akan mengelilingi mereka. Nampak orang-orang yang duduk di dalam majlis ilmu ini, tidak lain tidak bukan sekadar mereka ini mendapat ilmu sahaja, tetapi mereka juga akan dikelilingi oleh para malaikat, di mana malaikat itu memohon rahmat Allah Subhanahu wa taala supaya meliputi sekalian mereka yang hadir di dalam majlis ilmu tersebut. Bahkan bukan sekadar rahmat sahaja, tetapi ketenangan juga turun kepada mereka. Dan Allah Subhanahu wa taala menyebut nama mereka di hadapan para malaikat yang ada di sisinya. Allahu akbar. Lihat betapa besar dan mulianya mereka-mereka yang menuntut ilmu ini. Apa-apa jenis ilmu, tuan-tuan dan puan, asalkan ianya bermanfaat dan di penghujungnya membawa kita ini dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ilmu itu adalah ilmu yang diberkati dan dipohon oleh sekalian malaikat supaya turunnya rahmat Allah Subhanahu wa taala dan ketenangan kepada mereka-mereka yang menuntut ilmu ketika itu. Bukan sekadar itu sahaja, bahkan Allah Subhanahu wa taala disebutkan di sini, wa dzakarahumullahu fi man indah. Allah Subhanahu wa taala juga menyebut nama orang-orang yang menuntut ilmu ni. Menuntut ilmu ini Allah sebut nama. Allahu akbar. Tuan-tuan dan puan, kalau artis sebut nama kita pun kita dah rasa seronok. Sultan sebut nama kita, mention nama kita pun kita dah terasa seronok. Apatah lagi Allah, tuan-tuan dan puan, Allah itu adalah Tuhan segalian makhluk. Maka untuk kita mendapat sebutan
nak Allah Subhanahu Wa Taala sebut-sebut nama kita, tuan-tuan puan, nak Allah Subhanahu Wa Taala kenal-kenal kita ini, maka hendaklah kita ini rajin untuk pergi menuntut ilmu yang bermanfaat, terutamanya ilmu-ilmu yang berkaitan ilmu agama, kerana ilmu agama ini pada penghujungnya adalah membawa kita ini mengenal Allah Subhanahu Wa Taala. Allahu Akbar, tuan-tuan puan ya. Okey, tuan-tuan dan puan, kita pergi kepada ilmu-ilmu yang bermanfaat. Ada disebutkan oleh Imam Al-Ghazali. Imam Al-Ghazali ada menyebutkan tentang 7 ciri ilmu itu bermanfaat. Bagaimana kita nak tahu ilmu itu bermanfaat kepada diri kita? Maka kata Imam Al-Ghazali ada 7 ciri ilmu. Okey. Apakah itu? Kata Imam Ghazali, wal ilmu nafi'u huwa ma yazidu fi khawfika minallahi ta'ala. Itu yang pertama. Apa kira dia? Yang kalau kita nak tahu bahawa ilmu itu bermanfaat, pertama, ilmu yang bermanfaat ialah ilmu itu menambah perasaan takutnya kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan dan puan, takut ini bukan bermaksud kita ini rasa gentar dengan orang kata ancaman Allah Subhanahu Wa Taala atas kebaikan kita. Tidak. Kita hanya takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala sekiranya kita melakukan dosa. Itu kita kena faham. Kerana Allah itu bukan Tuhan yang memberi ancaman, tuan-tuan puan. Okey, kita kena betulkan pemikiran kita bahawa Allah Subhanahu Wa Taala itu bukan Tuhan yang senantiasa menghukum. Kerana Allah Subhanahu Wa Taala itu rahmatnya itu melangit luas. Rahmat Allah, kasih sayang Allah itu sangatlah luas, tuan-tuan dan puan. Maka kita jangan letakkan bahawa Allah itu adalah ancaman bagi kita. Yang menjadi permasalahan kepada kita, tuan-tuan dan puan, adalah kita ini takut nak kembali kepada Allah. Kita takut nak matilah ibaratnya. Sebab apa kita merasakan bahawa Allah itu adalah Tuhan yang memberi ancaman. Padahal Allah Subhanahu Wa Taala itu, tuan-tuan dan puan, adalah Tuhan yang melimpah ruah kasih sayangnya. Bayangkan saja, tuan-tuan dan puan, ketika mana Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan makhluk dan alam ini, tuan-tuan dan puan, Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan 100 rahmat, 100 kasih sayang. Maka satu sahaja dibiarkan diberikan kepada penduduk yang ada di alam ini untuk dikongsi-kongsikan. Satu. Lagi 99 itu, tuan-tuan dan puan, Allah Subhanahu Wa Taala simpan di alam akhirat sana. Okey, bayangkan saja satu sahaja kasih sayang, satu sahaja rahmat Allah Subhanahu Wa Taala daripada 99 itu Allah bagi kita kongsi daripada umat Nabi Adam AS sehingga umat yang terakhir itu, kita dapat lihat ada orang yang berkasih sayang. Seorang ibu sayang kepada anaknya, suami sayang pada isterinya, binatang kasih kepada anaknya, orang dapat makan, orang dapat seronok, dapat bergembira, bumi jadi aman terkadangnya itu. Pokok boleh tumbuh buah-buahan. Maka itu adalah rahmat yang dikongsi. Satu saja rahmat Allah Subhanahu Wa Taala maka boleh dikongsi sekalian daripada umat Nabi Adam AS sehingga umat yang terakhir merasai kiamat. Lihat, betapa besarnya satu sahaja kurniaan rahmat. Sedangkan Allah Subhanahu Wa Taala, tuan-tuan puan, ada 99 lagi Allah Subhanahu Wa Taala simpan untuk diguna pakai ketika mana alam akhirat nanti selepas kiamat. Makna katanya, tuan-tuan puan, adakah ramai orang yang bakal masuk neraka atau sebenarnya ramai orang masuk syurga? Nampak tu, tuan-tuan puan. Lihat, Allah Subhanahu Wa Taala itu sebenarnya kasih dan sayang kita itu sangat luas, tuan-tuan puan. Maka kita perlu letak di dalam kotak pemikiran kita bahawa Allah Subhanahu Wa Taala itu adalah Tuhan yang Maha Pengasih, Allah Maha Penyayang. Bukan maksudnya kalau kita fikir saja mati merupakan satu mimpi buruk. Tidak. Seperti mana yang pernah kita bacakan pada kenyataan yang sebelum ini, para ulama menyebutkan orang yang bersedia untuk menghadapi kematian tersebut, maka sebenarnya dia itu tahu bahawa Allah sangat kasih dan sayang kepadanya. Sebab Allah itu kasih, Allah sayang, lalu dimatikannya supaya kita ini lebih dekat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu pencipta kita. Bahkan kita boleh kembali bertemu dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi itu adalah pemikiran yang perlu kita perbetulkan. Kerana kita apabila kembali kepada Allah, kita jangan fikir bahawa Allah itu menghukum. Hakikat sebenarnya Allah itu adalah Tuhan yang melimpah ruah kasih sayangnya.
Jadi kita perlukan ilmu lah. Betul lah kata Imam Ghazali itu, antara ciri ilmu yang bermanfaat adalah ilmu itu menyebabkan kita ini bertambah-tambah rasa takwa kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka itu yang pertama. Jadi ciri yang pertama adalah sesiapa yang mempelajari sesuatu ilmu, kemudian dia beramal dengan ilmu tersebut sehingga kan dia bertambah-tambah rasa takwanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka ilmu itu dikategorikan sebagai ilmu yang bermanfaat. Tuan-tuan perempuan, yang kedua kata Imam Ghazali, wa yazidu fi basiratika bi'uyubi nafsika. Yang dimaksudkan dengan ilmu yang bermanfaat itu adalah ilmu itu menambahkan pengetahuan kepada penglihatan hati, yakni basirahmu, tentang keaiban dirimu sendiri. Nampak ini, subhanallah tuan-tuan puan, kata-kata yang sangat tinggi ya, kata-kata tasawuf daripada Imam Al-Ghazali. Ilmu yang kedua, kalau kita nak tahu ilmu itu bermanfaat adalah ilmu itu menambahkan pengetahuan hati kita, pengetahuan kepada kita punya hati ini. Hati kita ini apabila kita boleh melihat keaiban diri kita sendiri melebihi daripada kita melihat aib orang lain. Nampak? Ciri ilmu yang bermanfaat itu adalah bila-bila kita belajar sesuatu berkenaan tentang agama, belajar mengenali Allah Subhanahu Wa Taala, belajar mengenai tentang hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, belajar apa jenis-jenis ilmu yang bermanfaat, maka di penghujungnya kita dapat lihat bahawa ilmu itu lebih nampak aib kita diri sendiri, aib kita sendiri. Kita di akhir zaman ni tuan-tuan perempuan, ada orang yang menuntut ilmu adalah kerana dia ingin membuka aib orang lain. Dia nak berdebat, dia rasa nak tunjuk hebat dan pelbagai lagi lah, wallahu alam. Tapi subhanallah, kata Imam Al-Ghazali di sini bahawa antara ciri ilmu yang bermanfaat itu adalah apabila ilmu itu mendedahkan keaiban diri dia sendiri. Dia lebih nampak, oh saya ni tak baik, saya ni kurang, saya ni lemah. Itu lebih baik. Itu yang dipanggil sebagai ilmu yang boleh membuka penglihatan basirah tu. Boleh buka sebenarnya keaiban diri itu. Kerana apabila kita nampak keaiban diri kita yang lebih jelas ini, maka kita tak mudah untuk berkata-kata tentang orang lain. Jadi itu ilmu yang bermanfaat tu. Sebab kalau kita nak tahu ilmu bermanfaat, kita lebih nampak kelemahan diri kita sendiri berbanding kita nak tuju orang lain. Yang jadi masalah adalah apabila kita mempelajari sesuatu ilmu itu, kita nak berdebat dengan orang, kita nak salahkan orang lain. Jadi kata Imam Ghazali itu tak bermanfaat. Tetapi kalau nak tahu ilmu itu bermanfaat adalah ilmu itu menunjukkan, memberi pengetahuan, membuka penglihatan kita bahawa kita itu mempunyai aib yang sangat besar, supaya kita ini boleh apa? Kita boleh berubah, boleh sedar diri bahawa hakikat sebenarnya kita lemah, kita memerlukan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita menjaga penglihatan, kita menjaga mulut kita, kita menjaga hati kita, menjaga pandangan kita daripada membuat sesuatu yang tidak baik kepada Allah, bahkan kepada orang yang di sekeliling kita. Jadi itu ilmu yang bermanfaat yang kedua yang disebutkan oleh Imam Ghazali bahawa wa yazidu fi basiratika bi'uyubi nafsika. Allahu akbar, bahasa yang sangat cantik. Ilmu itu membuka penglihatan kepada hati supaya boleh nampak kelemahan diri sendiri. Nampak? Itu yang kita nak tengok tu. Allahu akbar, tuan-tuan perempuan. Berikutnya tuan-tuan puan, kata Imam Ghazali, antara ciri ilmu yang bermanfaat itu adalah wa yazidu fi ma'rifatika bi ibadati rabbika. Ilmu yang bermanfaat itu adalah ilmu di mana menambahkan menambahkan ma'rifahmu tentang beribadah kepada Tuhanmu. Nampak? Ya Allah. Antara ciri ilmu yang bermanfaat, kata Imam Ghazali, adalah ilmu itu memberi pengetahuan, menambahkan pengetahuan kita tentang kita ini beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi itu yang paling penting tuan-tuan, sebab di penghujungnya kita ini adalah makhluk Allah Subhanahu Wa Taala, yang mana tugas kita ini adalah untuk beribadah. Tidak diciptakan jin dan manusia itu melainkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka benarlah kata Imam Ghazali, nak tahu ilmu itu bermanfaat ataupun tidak,
Ilmu yang kita belajar itu di penghujungnya menambah rasa tahu kita untuk kita beribadah kepada Allah. Bukannya menambah tahu kita supaya kita mendapat dunia yang ada ni, tidak. Tapi di hakikat yang sebenarnya bila kita tahu, kita belajar sesuatu ilmu itu, hakikat sebenarnya beribadah. Kita belajar ilmu berkenaan tentang ilmu mekanik contohnya. Maka kita pun membantu orang yang mungkin ada kerosakan kenderaan, ada masalah dari segi kereta ataupun kenderaan apa-apa sahaja. Hakikat sebenarnya kita melakukannya itu secara zahir. Hakikat yang paling tepat sekali kita letakkan bahawa kerana Allah, maka ilmu itu menjadi ibadah. Jadi itu antara kebaikan bagi orang yang mendapat ilmu yang bermanfaat, di mana dia menambah ilmu itu. Bukan sekadar dia tambah ilmu, bahkan dia mendapat pengetahuan bahawa di penghujungnya ilmu yang dia belajar itu hakikat sebenarnya adalah semata-mata kerana Allah dan tujuannya adalah kerana ibadah. Jadi itu adalah ilmu yang bermanfaat. Allahu Akbar. Tuan-tuan dan puan-puan, berikutnya kata Imam Ghazali, antara ciri ilmu yang bermanfaat itu adalah wa yuqallilu min raghbatika fid dunya. Maksudnya apa? Ilmu itu kalau contohnya bermanfaat, maka ilmu itu mengurangkan rasa suka kepada dunia. Allahu Akbar. Ini muhasabah untuk diri kita, tuan-tuan dan puan. Berapa banyak ilmu yang kita belajar selama ini, hakikat sebenarnya kita kejar dunia ataupun sebenarnya kita niatkan kerana Allah. Sebab itu tuan-tuan dan puan suka untuk saya memetik kata-kata daripada Al-Syahid Dr. Syed Ramadan Al-Buti. Ada dalam ceramah beliau mengatakan bahawa pesan kepada ahli keluargamu, pesan kepada anak-anakmu, hakikat sebenarnya menuntut ilmu itu biarlah untuk mendapat redha Allah, semata-mata nak kenal Allah. Bukanlah menuntut ilmu itu untuk mengejar habuan dunia. Ramai ibu bapa pada hari ini apabila memberitahu suruh anak pergi sekolah, wahai anak pergi sekolah untuk dapatkan itu ini. Menuntut ilmu itu adalah untuk mendapatkan hakikat yang ada di dunia, pekerjaan dan sebagainya. Ya, memang benar ada disebutkan bahawa siapa nak dunia mesti kena ada ilmu. Siapa nak akhirat juga kena ada ilmu. Maka tuan-tuan puan, kita perlu lebih dalam lagi. Kita kena pergi lebih dalam lagi bahawa hakikat sebenarnya bila kita menuntut ilmu ini, kita nak apa sebenarnya? Sebab tuan-tuan puan, Allah Subhanahu Wa Taala memang dah jamin dah rezeki kita ni. Rezeki kita ni memang dah dijamin dah. Daripada kita lahir sehinggalah kita mati, Allah dah jamin dah rezeki kita. Kerja kita, pakaian kita, makan kita, semua Allah dah jamin dah. Allah dah tentu dah. Tetapi Allah tak jamin bagaimana keimanan kita. Maka dengan ilmu-ilmu yang kita pelajari sepanjang kita hidup ini, tuan-tuan puan, hendaklah kita fokus supaya semuanya kerana Allah. Kerana apabila kita berfokus semuanya kerana Allah, percayalah Allah akan mengatur segala kelebihan, kekurangan itu semuanya Allah akan atur sepanjang kita hidup di dunia ini. Sebab itu kalau orang yang benar-benar dia mendapat ilmu yang bermanfaat, kata Imam Ghazali ini adalah mereka ini akan kurang suka kepada dunia. Bukan dia menolak dunia, tidak. Tetapi dia tidaklah terlalu obses kepada dunia sehingga dia meninggalkan sesuatu yang pasti, iaitu alam akhirat. Kita ada baca pada pernyataan yang sebelum ini, bahawa seseorang itu sebenarnya sedang tidur, kata Sayyidina Osman. Seseorang manusia itu sebenarnya dia lagi tidur waktu dia hidup kat dunia. Bila mana dia sedar? Dia sedar ketika mana sudah mati. Jadi tuan-tuan dan puan, bagi orang-orang yang mencintai dunia ini bahaya sangat. Dia cukup sekadar letak dekat tangan tetapi tidak letak di dalam hati. Kerana ilmu yang bermanfaat, apabila dia belajar sesuatu ilmu yang bermanfaat, kalau dia nak tahu ilmu itu benar-benar bermanfaat, maka hakikat sebenarnya dia akan mula kurang-kurangkan kepada dunia, bahkan dia mula melebih-lebihkan akhirat sana. Jadi itu antara ciri ilmu yang bermanfaat. Tuan-tuan dan puan, yang berikutnya, kata Imam Ghazali, ilmu yang bermanfaat itu adalah wa yaftahu basiratika bi afati a'malika hatta tahtariza minha. Maksudnya apa?
Okey, ilmu yang bermanfaat itu ialah membuka penglihatan mata hati, yakni okey, ainun basirah, okey, kepada sesuatu yang boleh membinasakan pahala amalanmu. Nampak? Okey, ilmu yang bermanfaat itu tuan-tuan dan puan adalah ilmu yang kita boleh nampak. Okey, kita boleh nampak apa-apa yang boleh menyebabkan pahala kita ini goyah, pahala kita ni hilang. Jadi itu penting tu tuan-tuan dan puan kita belajar, okey. Adakah kita belajar sesuatu ilmu itu sebenarnya ilmu itu akan memberi pahala ataupun dosa? Jadi kalau nak tahu ilmu itu bermanfaat, kata Imam Ghazali, kita tahu bahawa ilmu itu menjadi pedoman ataupun penuntun ataupun kita punya panduan supaya kita tak gelincir ke arah yang lebih teruk. Kita tak tergelincir ke arah dosa. Jadi kita tahu sebab kita nak pastikan bahawa hidup kita ini di dalam amal, di dalam keredaan Allah, di dalam mendapat pahala Allah. Maka untuk kita tak nak ilmu, kita tak nak pahala itu tergelincir, pahala itu bertukar menjadi dosa, maka kita perlu menuntut ilmu. Dan kalau kita nak tahu ilmu itu bermanfaat, adalah ilmu itu boleh menjadi panduan kepada kita supaya kita tahu sama ada perkara itu baik ataupun buruk, pahala ataupun dosa. Jadi itu adalah pembukaan hati kita, cara pandang kita. Dan yang sebenarnya boleh menilai perkara ini adalah ainun basirah, iaitu pandangan mata hati. Kerana kalau mata hati itu tertutup, maka dia tidak akan nampak jalan, tuan-tuan dan puan. Pentingnya mata hati itu bersih supaya dengan penglihatan yang bersih itulah boleh menuntun, boleh mengetahui sama ada sesuatu itu membawa kepada pahala, kepada perkara yang kebaikan, ataupun membawa kepada dosa yang menjurus kepada kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, tuan-tuan dan puan. Tuan-tuan dan puan, yang ketujuh ciri ilmu yang disebutkan oleh Imam Al-Ghazali adalah wa yut'ali'uka ala makaidi syaitani wa ghururihi. Yang dimaksudkan dengan ilmu yang bermanfaat yang ketujuh, kata Imam Al-Ghazali, ialah ilmu itu menyedarkan diri kita tentang helah syaitan dan tipu dayanya. Nampak? Okay. Antara ciri ilmu yang bermanfaat adalah ilmu itu memberi kesedaran kepada kita tentang adanya syaitan yang sentiasa menggoda, sentiasa menyesatkan kita. Jadi itu kegunaan ilmu, dan ilmu yang bermanfaat itu dapat kita perbataskan diri kita, hadkan diri kita dengan kita tahu sama ada perkara itu baik ataupun tidak. Adakah ini adalah suruhan daripada syaitan, adakah ini adalah larangan Allah Subhanahu wa taala, adakah perkara ini baik ataupun tidak. Maka ilmu yang bermanfaat, kata Imam Al-Ghazali yang ketujuh, sedarkan diri kita tentang bahawa helah syaitan dan tipu dayanya. Dan itu yang paling penting, tuan-tuan dan puan, kerana di penghujung hidup kita ini kita nak kita mati dengan kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Wallahu alam, tuan-tuan dan puan. Itu sahaja. Okey, nasihat yang keempat berkenaan tentang ilmu yang bermanfaat itu menuju ke syurga Allah Subhanahu wa taala, dan maksiat itu menuju kepada neraka Allah Subhanahu wa taala, yang merupakan nasihat daripada Sayyidina Ali bin Abi Talib karamallahu wajhah. Mudah-mudahan memberi manfaat kepada kita, terutamanya kepada diri saya sendiri, untuk beramal perkara ini, insya-Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Jadi tuan-tuan dan puan, saya rasa setakat itu sahaja pertemuan kita pada malam ini, walaupun singkat, mudah-mudahan memberi manfaat kepada kita semua. InsyaAllah kita ada sekiranya mempunyai masa yang lain, kita akan sambung lagi pada nasihat yang kelima. Mudah-mudahan ianya memberi kebaikan kepada kita, insya-Allah. Wallahu alam, tuan-tuan dan puan. Saya rasa setakat itu sahaja. Ribuan terima kasih yang hadir dan menonton video pada malam ini. InsyaAllah kita akan bertemu lagi. Saya sudahi pertemuan kita pada malam ini dengan lafaz wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.